Hai guys. Hari ini kami akan membincangkan tentang keunikan warisan seni bina Rumah Melanau. Dan tidak lupa juga kami ingin berkongsi pengalaman semasa menjalankan kajian lembagan di Rumah Melanau. Nak tahu lebih lanjut? Tunggu hingga ke akhir video. Hai guys, sekarang kita berada dekat Sarawak Cultural Village dan sekarang dekat Rumah Melanau. Masa berada di Rumah Melanau, kami dapat melihat sendiri keunikannya dalam seni bina yang menggunakan kayu yang tinggi dan sangat kukuh. Struktur rumah ini menunjukkan kebijaksanaan masyarakat dahulu dalam menyusun binaan dengan keadaan persekitaran. Kami juga berpeluang untuk menemu buah seorang penduduk daripada suku kaum Melanau yang berkongsi tentang sejarah rumah ini. Kena rumah ni kalau sebetulnya 4 kali guna besar dalam 600 atau 700 penghuni. Muslim, Kristian, Pagan campur. Campur. Dulu kebanyakan Kristian dan tak ada agama, tapi masa ni baru banyak Muslim. Kami juga berkesempatan untuk melihat sendiri susun atur Rumah Melanau yang sangat tersusun dan menenangkan. Setiap ruang di dalam rumah ini direka dengan penuh fungsi dan makna. Contohnya, terdapat ruang bilik tidur yang memberikan privasi kepada ahli keluarga dan juga dapur yang menjadi pusat aktiviti harian serta ruang-ruang lain yang digunakan untuk berkumpul dan menjalankan aktiviti bersama. Kami juga berkesempatan turun ke bahagian bawah rumah dan mencuba sendiri tarian tradisional Melanau. Pengalaman ini sangat bermakna kerana kami dapat merasai sendiri keunikan budaya masyarakat Melanau melalui peragam tarian yang diajari oleh mereka. Menurut penjelasan daripada suku kaum Melanau yang kami temui, tarian ini biasanya dipersembahkan dalam upacara tertentu, terutamanya bila berlaku kematian. Selepas dikebumikan, mereka akan main benda. Sampai sekarang pun ada juga. Kita ni dah terlampau positif. Jadi orang Melanau cipta ni, mainan ni untuk menghiburkan. Kami juga berpeluang merasai sendiri pengalaman menarikan tarian ini. Kesimpulannya, lawatan ke Rumah Melanau ini memberi kami pengalaman yang berharga dalam memahami seni bina, budaya dan tradisi masyarakat Melanau. Secara keseluruhan, pengalaman ini menambah pengetahuan dan penghargaan kami terhadap warisan budaya di Malaysia.